Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi di channel Nur Mazalan. Okey, untuk ketika ini saya berada di tepi pokok mangga harum manis. Okey, berdekatan dengan tangkai yang panjang dan mempunyai buah. Okey, kenapa kita perlu balut buah berada di antara okey, nampak gelang ini. Ini 16 cm ukur relate dan ini 19 cm ukur relate. Okey. Kerana okey, ini buah berada di antara 16 okey, antara ini 19 cm dan ini 16, dia sudah tidak boleh masuk. Okey, kenapa? Kerana jika buah masih kecil, dia akan gugur. Okey, dia akan gugur. Boleh lihat ini pun sudah kuning dia akan gugur. Saya akan tunjuk lagi. Ini. Okey, ini memang dah kuning dah kuning. Kita sentuh sikit pun dia dah jatuh dah. Sikit je. Boleh lihat lagi, ini sudah kuning. Dia akan jatuh juga ni. Okey. Ini pun kuning lagi. Okey, sudah. Ini pun masih. Okey. Dia dah rosak Tengok yang buah yang tak kuning yang tidak warna kuning, ia akan tahanlah, dia tak akan jatuh Okey. Jadi buah perlu dibalut ketika bersaiz yang saya tunjukkan tadi. Sekali lagi saya tunjuk, ini 19 cm ukur lilit, yang ini 16. Okey, jadi ini buah ini perlu dibalutlah kerana 16 tidak dapat masuk ke dalam gelang. Okey, 19 dapat masuk. Okey, buah ini perlu dibalut. Okey, sekian. Terima kasih.